Oh, oh, oh. Okey guys, selamat petang ah. So hari ni Aboy turun dekat jambatan nombor 2. Port yang sebelah kedai mamak tu kan. Masuk simpang tu. Hari ni turun sini guys. Ramai. Depan siapa dah pergi tak ada tempat. So sini datang pun tadi depan semua tak ada tempat. So biasa Aboy mancing depan sana pun dekat tepi sana pun ada orang. So Aboy cari port dia dapat ni. Aboy cuba dekat sini saja try. Saya tengah pasang lagi. Dia sampai pukul 5.30 pasang penuh. Lebih baru dia start surut dah. Kita try saja guys. Hari ni Aboy bawa udang hidup dengan udang kopek. Bawa 3 rod. Kita setting dulu. Rara ada hasil. Hai cantik. Air surut tadi memang tertarik guys. Air pasang ni dah kira dah okey dah. Semalam 2 hari memang teruk hujan. Air teruk sikit. So tengok sekarang dia okey. Air pasang penuh memang cantik dah air. Kita try guys. Tengok apa yang dapat. Jom. Ok guys, first setting Aboy udang hidup. Okay, bottom guys. So tempat ni kecil. Nampak saja sampai mana je lah. Ok, try. Harap ada hasil. Tak payah jauh sangat, dekat-dekat dah. Udang hidup guys, try. Ok, first setting dah. Ok guys, second setting pun sama. Udang hidup bottom guys. Hari ni 2 rod Aboy bawa ikut panjang ni. Setting bottom guys. Udang hidup. Try lah. Ada hasil. Ok, 2 setting dah. Udang hidup tengok macam mana. Ok guys, turut lagi macam biasa. Habis setting mata Apollo, udang kopek, mata saiz 12 guys. Sebab petang ni biasa ada geruk-geruk. Kalau naik saiz guys, saya tengok harap ada hasil. Try guys. Tali dah turun, tarik sekali tali dah turun. Oh. Tak tahu risang ke apa. Lemak Apollo dia ambil. Alamak, Apollo pula dimakan. Besar kan. Alamak. Ikan apa? Tak tahu ikan apa guys. Apa dia ambil Apollo ni. Apa takut? Takut lecut ke putus ke?
jauh, dia main dekat ni je. Tu, depan tu saja. Yang baru kot. Naik. Oh, dom baru kan. Dom baru saiz. Main. Okey, naik dah. Daun baru guys. Besar betul. Kena mata. Daun baru guys. Takut mata Apollo tadi. So dia ada makan dekat tepi. So kita try lagi. Besar. Ambil lagi. Tak, daun baru kot. Oh, tukar guys, tukar ni habis lepas guys, kecil sangat. Kenapa? Tegur gerak. Oh. Ikan lembu guys. Bedok dah. Atau ikan apa? Ikan ke ketam ni? Oh, ketam. Udah hidup kena ketam guys. Rezeki. Kena guys. Oh, tak tahu ikan apa. Kali ditekan.
Alamak, alamak. Airbag. Okay guys, airbag. Kena juga udang hidup airbag guys. Lama tak kena airbag. Sekali dia tekan. Bukan saiz besar, okey lah, saiz makan ni. Airbag. Jadi juga airbag guys. Cantik. Jom try lagi. Okay guys, dah 7.5 dah. Masih tadi last dapat airbag, lepas tu senyap. Kapur tu pun tak, ni tak ambil. Senyap dah. Try lagi sekejap. Hujan pun dah turun guys. Gelap tu. Tengok, ni dah 7.20 dah. Lagi dalam 10 minit kita kemas. Tengok dulu. Dalam 10 minit dah apa-apa. Tekan sekali, tali dah turun. Tali dah turun dah. Kena ke? Pakai ikan apa lagi? Oh, dia ikut. Oh, dia ikut. Oh, lemak. Mai. Suka kot. Tukar. Oh, dapat juga tukar. Ni besar. Last tengok. Apollo pula. Tak ada. Jom kemas. Malam ni makan terlekat. Jom kemas. Okay guys, video hari ni sampai sini saja. So habis nak balik cuaca dah malam guys. Gelap Takut balik nanti hujan. So hari ni asil memang padu guys. Kita turun dalam 5.30. Air ngangan lah. Pasal nak berhenti dah, start surut. Memang cun lah timing dia. Hari ni dapat hasil padu guys. Ni hasil kita, daun baru besar, airbag, udang hidup. Ni mata Apollo saiz 12. Udang kopek guys. Ni udang hidup. Udang hidup juga tukar. Ketam pun udang hidup je guys. Boleh lah. Hasil padu juga guys. Ni pun cuaca dah malam ni. Jom kita gerak dulu. Memang puas hati guys hari ni turun. Air sini tadi pun ada member datang. So air sini pasang penuh, dia nak surut. Memang ada ikan guys. Memang ada airbag. Aboy pernah dapat airbag. Daun baru biasa lah tempat ni. Tanda. Kalau air memang cun dia punya air. MJ memang ada sini. Kita tengok idea mesti ada. Okay, jom kita balik dulu guys. Jumpa next video.